Okay. Interview sikit. Jumpa nanti, jumpa dan kita nak watch is the Ni aku punya YouTube. Okay. Oh, boleh. Ni apa? Kita nak interview untuk Aku ni roll je. sekejap. Okay. What is your target 2017? Success to be more and more efficient in my job. Jawab pula target. Saya untuk 2017 mungkin filem Polis Ibu. Actually saya ada direct soalan daripada listener tau. Bila nak berhenti jadi playboy? Dia playboy ke tak baik mana? Ini bukan daripada saya, daripada listener lah. Saya tahu. Tak payah rekod soalan-soalan tu. Tak, ini untuk kita punya team. Okey. Jangan marah. Jangan marah. Kita tanya je, kita tanya. Bukan. Okey, pasal playboy tu saya rasa tak perlu kot saya jawab. Soalan macam tu saya rasa tak sesuai untuk saya. Jangan marah, kita tanya je. Saya tak marah, cuma bertapis sikit. Tak, tanya sahaja, jangan marah, okey? Kalau awak tanya suami awak mesti awak marah. Ya, saya marah. Okay, next question. Mira sendiri nak berhenti pula, aku nak jadi pengacara ke pula? Tak adalah, dua-dua tu rezeki saya. Dua-dua boleh. Pendeknya jawapan. Habis tu, kita kena bagi short and simple. Dengan cerita baru je mempermainkan perasaan Mira Filzah. Ini soalan daripada listener saya lah. Tak, listener kat mana? Daripada kita punya radio lah. Tak, radio kat mana? Kat Tak, mana? awak marah kenapa? Tak. Twitter kita lah. Kita just tanya untuk kita punya Yelah, konten. Twitter pun tak boleh tapis ke soalan-soalan macam ni. Asal tiba-tiba soalan-soalan macam ni keluar. Tak, kau daripada mana ni? Era ke apa? Daripada special content. Kau nak suruh aku contact bos kau ke macam mana? Silakan. Sebab dia yang suruh kan. Ya, tahu dia suruh. Kau nak suruh aku sound dia ke, nak suruh aku email dia ke, macam mana kau rasa? Kau rasa mana Jangan baik? marah sebab kita tak, nak kau tanya tanyakan. soalan dia lah. Mira Rashid ke? Ha? Rashid. Rashid. Kalau Rashid tak puas sebab dia pun dah macam Tak, kau siapa nama kau? Jah. Tak apa lah, kalau tak boleh tanya baik tak payah. Bukan tak boleh Saya tanya. interview Mira. Tak, cakap elok sikit lah. Nak rasa dah habis elok dah ni. Tak apa. Okay, interview. Terus. Tak apa, dah Rashid. Terima kasih Okey. Ya. Terima kasih. Tak apa, sorry. Tak, kau nak nama bibir kenapa? Tak. Jom. Kau agak-agak sikit soalan bila-bila. Tak fair sikit. Saya jadi artis lah. Dia tahu. Dia tahu. Halo. Dia tahu. Aduh. Next. Amira almost there, tapi macam ada orang cakap dengan dia tu prank. Tapi tak apa, it's okay, kita tak jadi. Kita yang kena. Kita yang hantar, kita yang kena, diri kita yang kena. Tapi insyaAllah untuk artis lain kita akan kenakan. Cukup-cukup saya akan minum air energy. Rule number one adalah IBCA yang akan memberi tenaga kepada kita supaya kita lebih bersemangat seperti Justin Chu. Kita tahu Justin Chu itu siapa.